Mencolok mata. Faris dan Cahya suka bermain di taman. Mereka membawa bekal, sebungkus keropok ikan yang sedap. Faris makan dengan cepat. Wah, sedapnya. Dia teruja dan membuka bungkusan itu dengan kuat. Habis makan, Faris melempar bungkusan kosong itu di atas rumput. Masa untuk lari, jeritnya. Cahya menjerit, Faris, jangan buang sampah di situ. Faris tidak mendengar dan terus melompat-lompat, menjerit riang. Ibu Aminah datang menghampiri. Ibu Aminah memandang ke arah sampah, kemudian melihat Faris yang berlari sambil menjerit kuat. Faris, sayang, perhatikan tingkah laku kamu, kata Ibu Aminah lembut. Tengok, sampah di atas rumput itu. Faris segera berhenti. Dia melihat bungkusan keropoknya yang buruk di tengah-tengah taman yang indah dan bersih. Ibu Aminah berkata, perbuatan membuang sampah dan menjerit kuat di tempat awam itu tidak elok. Perbuatan yang tidak sedap dipandang itu kita panggil mencolok mata. Faris cepat-cepat mengutip sampah. Faris berjanji akan sentiasa menjaga kebersihan dan adabnya. Dia tahu, dia mahu menjadi anak yang molek, bukan yang mencolok mata.